Lepas tu karakter satu, seorang nenek berumur 90 tahun memakai. Jangan tekan laptop ni. Jangan ambil. Ni kakak punya. Tak boleh ambil. Karakter satu, seorang nenek berumur 90 tahun memakai kita buat santai je, memakai smart casual. Kita tak payah detail sangat pakaian dia. Kalau korang nak detail, korang boleh letak detail. Smart casual yang tertulis. Kat sini pun korang boleh custom lah, tertulis apa brand korang, ChatGPT. Ni contoh saya lah. Okay, bang, Google Flow tu tak ada pun. Kalau app saya tak pastilah. Saya rasa app tak ada kot. Okay. Boleh ID Korea? Boleh. Dia boleh karakter apa bahasa Korea pun boleh. Okay, lepas tu seorang nenek Melayu lah. Seorang nenek Melayu berumur 90 tahun memakai smart casual yang tertulis hadapan ChatGPT. Sedang memasak apa? Memasak Maggi. Sambil ada sedang camping dan memasak Maggi. Kita buat je benda pelik-pelik sikit kan. InsyaAllah boleh buat. Kalau lepas tu korang dah ada arahan ke atas, korang letak situasi, lepas tu korang letak karakter, lepas tu korang letak dialog. Kalau ada dialog, letak dialog in Malay. Kalau dialog in Korea, korang boleh buat dialog in Korea, bahasa in Korea, tapi dialog teks tu korang tulis je bahasa Melayu. InsyaAllah boleh buat juga. Okay, dialog in Malay. Boring lah. Boring lah. Asyik healing dekat bumi. Kali ni opah nak healing jauh sikit. Macam tu. Tu kamera kita buat style handheld. Macam tu. Lepas tu kita enter. JSON format tu apa? Ini adalah JSON format. Prompt dalam bentuk JSON format, dan ini adalah dia berbentuk coding. Kenapa kita nak guna coding ni? Coding ni dia senang untuk copy paste. Dia ada copy code dekat sini. Dah siap prompt ni, kita boleh copy. Tekan je kat situ. Lepas tu korang boleh study lah warna pink-pink ni. Korang boleh study. Dia lebih detail. InsyaAllah dia lebih tepat lah kalau pakai JSON format ni. Okey, bila dah copy, kita pergi masuk balik ke Google Flow, kita pilih text to video, kita paste, lepas tu kita enter. Kali ni kita harap-harap jadilah video kita pagi ni. Video kedua ni, tadi video pertama kita dah buat, dah jadi. Video kedua kita buat yang merapu-rapu lagi. Okey. Aduh, ada ke yang duduk dekat Kelang? Hari ni pagi ni kejap lagi saya nak pergi ke carnival dekat satu sekolah tahfiz ni. Dia ada buat satu carnival. So saya nak bawa anak-anak saya pergi main dekat situ. So kalau korang berkelapangan, korang boleh datang. Dia dekat sini. Korang buka lah saya punya profile tu. Kalau korang ada dekat Kelang, korang buka video ni. Ni Carnival Cilik Hafiz ni. Hari ni. Tapi ni tarikh 22-23. Dia dah edit dah. So Tahfiz ni buat hari ni saja, satu hari. Ada untuk program-program untuk siapa-siapa yang nak masuk Tahfiz. Ni masuk percuma, boleh main-main semua percuma. Ada supa-dupa kat situ. Tapi bukan mandi lah. Supa-dupa yang main-mainan je. So korang boleh buka ni. Ma'had Tahfiz Harun Al-Masri hari ni ada carnival. Okey. Salam bang, baru masuk. Tak apa, saya pun baru start. Lokasi dekat Si Jangkang, Teluk Paling Megarang. Search, tengok video saya ni.
Carnival Ma'had Tahfiz Harun Al-Masri ni. Carnival Cilik Hafiz ni. Hari ni je, dia bukan 22 dan 23 dia 22 sahaja. Paste tu dekat mana? Dekat dalam Google Flow. Ni Google Flow kita. Nampak tak? Video kita dah macam jadi dah ni. Nampak siap buat, ada kamera nak buat live. Masak Maggi. Ada custom tulisan Abang ChatGPT. Siap ada camping, ada kemah. Siapa nak tengok video ni? Komen 1. Korang yang ramai-ramai dalam live saya ni, jangan lupa follow account TikTok saya ya. Share, tak payah share lah, saya pun dah nak end live. Naikkan love ni. Okay, jom kita play sama-sama. 1, 2 dan 3. Harap-harap jadilah. Boring lah asyik healing dekat bumi. Kali ni Opah nak healing jauh sikit. Boring lah. Mantap tak video ni? Siap ada taik bintang lagi. Tadi kita dah custom nak penampakan bumi dekat belakang, penampakan taik bintang. Style kan? Asyik healing dekat bumi. Kali ni Opah nak healing jauh sikit. Ni memang ChatGPT biasa je. Betul. Saya Google Flow ni saya pakai free je. Okay. Siapa nak belajar buat video-video macam ni? Best kan? So kalau okay, kita download video ni. Tekan download, tekan original size. Dah download. So prompt dia ini, korang nak tengok prompt, korang boleh copy lah, boleh screenshot. Screenshot sekarang. Flow limit 8 saat saja. Thank you mana yang bagi love, mana yang bagi bagi gift. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki. Okay, dah screenshot dah Sekejap saya nak paste macam biasa ke dalam saya punya group. Okay. Maksud saya berapa video boleh buat satu hari? Satu hari, akak kalau sign up je dekat Google Flow tu, dia bagi sebulan kak, bukan satu hari. Sebulan 100 je kredit. 100 kredit, satu video 20 kredit. Kena tolak. Video maksimum 8 saat. Jadi maknanya sebulan 5 video je boleh buat. Okay. Itu adalah percubaan. Kalau nak beli kredit lebih, korang boleh beli ataupun subscribe dia. Korang boleh subscribe yang pro. Bulan pertama percuma, lepas tu bulan kedua baru kena bayar. Korang boleh tengok lah dekat atas sebelah kanan dekat nama korang tu, nanti korang search lah, korang tengok lah berapa harga dia apa semua. Okay. Okay tak? Okay ni video tadi kita buat ni. Style tak? Ada tak yang kat sini yang nak belajar buat video-video yang macam ni? Cuba komen ada. Okay.